Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ni saya bersama Bosch FR150. Hari ni kita jalan-jalan buat motor ni lah. Takut nanti kan bateri ni pula rosak pula kan, lama tak jalan. Walaupun dah 3 minggu parking, masih lagi bateri steady. Walaupun motor dah berusia 2 tahun, bateri masih lagi steady. Okay, so kita bawa lah motor ni. Nanti kan bateri kong kelang susah pula kan. Okay, so sekarang ni saya on the way nak pergi hantar barang. Terima kasih kepada korang semua yang buat pembelian minyak hitam. Lepas tu hari ni kalau jadi, saya nak teman BJ pergi servis motor dia. Pasal esok kita orang ada ride. Dan BJ pun dia baru je landing daripada China. Dia nak balik rumah dulu, apa semua, letak barang apa semua. Dia kata nanti tengah hari sikit dia cari saya lah. So saya keluar dulu, settlekan kerja saya. Nanti lepas solat tengah hari, nanti solat Jumaat, nanti saya cari dia ataupun dia cari saya lah. Tengok macam mana keadaan. Saya akan menanti dia dekat area somewhere dekat Max Moss kot. Dia nak servis motor. Ataupun kalau dia tak boleh start motor, memang saya kena bawa jumper, saya siap lah. Itu yang hakikatnya lah. Alright, so let's go. Saya nak pergi beli ubat dulu. Ubat, orang kata apa? Ubat tahan mati. Ubat tahan mati. Let's go. Okay guys, alhamdulillah dah selesai lah apa yang saya nak buat. Dah beli ubat, dah hantar barang. Okay, so sekarang ni saya nak on the way ke Max Moss. Saya nak lepas sana kejap, sementara tunggu panggilan daripada BJ. Nanti apa-apa nanti saya sambung balik lah. So kesempatan ni saya belanja lah Bosch ni. Lama tak bawa. Lepas ni dia parking balik. Kita nak bawa ride esok ni, nak bawa motor VFE esok. Esok bawa motor VFE lah, senang. Petrol boleh pergi jauh. Jimat minyak boleh maintain 12, 13, 14. So okey lah, happy. Maintenance pun tak tinggi, nak servis pun minyak hitam je. Alright, so layan. Good morning, YouTube. Yeah, I'm Bob YP. Good morning, YouTube. Turn the camera on. Another day, another dream. Gotta keep moving on. Good morning, YouTube. Turn the camera on. Another day, another dream. Gotta keep moving on. From 0 views, late nights, editing alone. Coffee getting cold, but my vision's still strong. I hit record, tell the truth, no acting. Every comment, every like, yeah, I'm tracking. Started small, but I never lost faith. This channel is my road, every upload my lane. Good morning, YouTube. This is my story. From the ground up. Okay guys. So nampaknya saya ni dah kena game bang. Dah kena game. Perasaan saya dipermainkan oleh budak jahat. Banyak kali dah kena macam ni. On the way. Batang hidung pun tak nampak. Hari dah hujan. Kita ni dah lah ada kerja lain lagi. Ini orang dia boleh balik, dia boleh pada tidur pula. So saya dengan motor Bosch ni lah kan. Dengan saya, motor ni kita nak hantar pergi Shah cuci. Balik ni confirm kotor gila lah. Pasal sekarang ni pun kan hujan lebat kan. So kita tengok motor ni lah kan. Kita tengok motor ni. Motor ni bagi saya, memang saya suka bawa dia daily. Seronok, kelas lembut. Okey lah, so far tak ada isu apa lah. Kadang-kadang orang kata saya macam berat sebelah lah, saya macam mempromosikan motor ni lebih lah. Kalau kata motor ni yang saya pakai ni ada problem, tak boleh selesai ke ada apa ke, atau problem tu merumitkan kehidupan saya mesti akan bising juga. Tapi memang tak ada masalah.
Jadi macam mana yang saya nak buat tu? Motor tak ada masalah dari segi rupa tu. Ada orang saya bahagian sini lah, bahagian depan ni saya boleh terima. Bagi saya okey. Dekat sini saya tak berapa kenal sangat pasal dia macam mengencil kan. Tapi disebabkan dia dari segi lampu dia terang, saya tak kisahlah. And then ada orang dia tak suka pasal side mirror ni. Side mirror dia kata tak sekata lah, side mirror dia tak selari lah. Dari segi pandangan memang nampak macam tapi macam saya yang OCD ni pun saya boleh terima je pasal bila saya tengok dekat cermin tidak menjadi masalah. Cuma yalah, saya pun tak tahu kenapa actually jadi macam ni. Tapi bagi saya still okey je. Dan solution pun ada, macam Sepul buat ke apa kan, cuma tak nak buat je. Motor ni meter pun complete. Macam meter pun complete, apa semua cukup. Cuma kalau katalah motor ni ditambah baik kan dengan ada extra ada odo, dia ada trip, itu je. Kalau kata dia ada odo, ada trip 1, trip 2, dia ada servis, ngam. Lepas tu dia dah ada jam dah ada, bateri dah ada, coolant dia ada, minyak dia ada, average berapa liter per 100 km pun dia ada. USB port, cuma lah USB port, come on lah, mana-mana syarikat motosikal kalau boleh nak buat masuk motor baru ke apa ke, buat port tu USB-C lah, fast charging. Tak payahlah nak buat USB-A, itu dah ketinggalan zaman lah. Gini dah 2026 dah, buat USB-C terus lah. Okay. Lepas tu dari segi macam bawah seat dia kan, bagi saya motor ni pun kemas bawah seat dia. Bakul dia saya suka, nampak sporty. Memang tak boleh isi barang banyak, tapi nampak sporty, saya suka. Saya memang tak nak tukar bakul pun. Lepas tu bawah seat dia kemas, memang premium feel. So apa yang saya nak komplain? Bagi saya semua tempat bateri pun kat sini je, senang. Buka 4 skru ni dah boleh dah tukar bateri, tak payah nak pening-pening kepala. Senang. Nak tukar apa pun, air filter kat bawah dalam ni dia punya fuel pump, mudah je bagi saya. Tool ada dekat sini, seat pun comfortable. Jadi bukan kata saya ni berat sebelah, tapi bila benda tu tak ada jadi isu kat saya apa-apa, orang lain mungkin dia ada isu. Kata meter dah mula rosak ke apa, saya tak tahulah. Meter macam tu ke meter macam ni ke, tapi saya pakai memang alhamdulillah tidak ada apa masalah pun. Jadi saya nak komen apa pun tak tahu. Setakat ni tak ada masalah lah. Minta-minta tak ada masalah lagi lah. Bateri pun masih lagi steady walaupun dah setahun lebih usia dia, dah nak masuk 2 tahun. And mileage pun dah 14,000. Saya rasa bateri pun masih lagi 12.5 walaupun exhaust dia bising sikit lah. Engine senyap, exhaust dia bising sikit. Dia punya kelas dia memang lembut gila lah. Macam ni pakai jari kelingking pun boleh lah. Lembut sangat. Bagi saya seronok naik motor ni. Tu yang saya, orang kata saya berat sebelah lah. Inilah saya harap kena faham lah apa yang saya nak sampaikan sebenarnya. Sekarang ni ada yang jual motor ni sampai harga 7,000. Jadi bagi saya murah. Mana yang tengah cari motor tu, gunakanlah peluang ni. Bukan disebabkan sale laku ke tak laku ke, saya ni 1 sen pun tak dapat. Saya nasihat korang ni dalam video ni seolah-olah macam adik saya sendiri tau. Kalau katakan kawan nak beli, saya racun nak beli lah. Tapi kalau adik saya nak beli motor, kenapa kau nak beli lah? Kau dah fikir masak-masak ke macam ni? Motor memang tak ada masalah. Kau belilah baru. Kau beli baru, ada warranty. Apa nak takut, pakai je lah. Kita dah pakai dah 2 tahun pun tak ada masalah apa pun kan. Maksud kadang-kadang orang spare part tak ada bang, spare part. Motor spare part dengan aksesori dua benda yang berbeza. Jangan samakan spare part dan aksesori. Spare part insya-Allah ada lah. Yang mana kena tunggu tu nasib lah. Pasal motor apa-apa pun belum tentu lagi ada spare part. Macam contoh motor T-Max saya pun tak ada spare part. Motor Harley Davidson saya pun tak ada spare part. Jadi kalau macam motor ni setakat spare part kecil-kecil tu mesti ada punya. Mesti ada. So cover set apa yang korang suka modify ni, itu nak kena tunggulah. Kalau kata motor ni satu hari nanti jadi popular, adalah barang-barang banyak macam tu. Itu yang saya kata. Saya tak ada nampak apa benda yang wow dekat Morenas, kecuali potential dia.
Dekat ZGT tu, potensi dia pasal apa, banyak company yang tengah buat R&D lah, tengah buat aksesori lah, itulah, inilah. So terpulang pada korang lah, korang nak beli motor tu ke, korang nak beli motor ni ke, korang nak beli motor Y ke, nak beli motor RSX Winner ke. Sebenarnya saya tak ada isu apa pun, saya bukan dibayar oleh mana-mana pihak, dan saya bukan duta mana-mana brand. Kalau saya duta Enforce, takkanlah saya boleh bawa motor Modenas, bawa motor Modenas pula tu. Kalau duta mana boleh kan. Lepas tu saya suka semua motor. Actually kan saya cerita dalam video, bukan saya cerita dalam live yang saya beritahu masa launching motor Modenas tu, Modenas tak ada ajak saya pun, saya tak dijemput pun, tapi saya tebalkan muka saya selit-selit masuk jadi +1 Shazwan Vlog. Jadi pasangan. Pasal saya teruja sangat nak tengok motor tu. Dan bila dah dapat tengok, saya rasa okey, rupa cantik apa semua, dari segi enjin semua tak boleh nak komen. So bila dah bawa tu, bagi saya okey, biasa 150 saja, 150 punya feel. So wow-nya tak ada, kelebihan dia, potensi dia. Harga dia nak kata murah, ini lagi murah. Nak kata lagi banyak features, ni lagi banyak features. Nak kata atas highway laju, pro and con, tengoklah. Kalau saya bawa, dah tentu dah tak berapa nak laju. Saya badan besar, tapi speed pun lebih kurang juga. So apa-apa pun korang yang nak beli, korang yang nak pakai, tak payahlah nak ada kan sentimen itulah, inilah, nak support brand tu lah, nak support brand ni lah. Sudahnya kalau kata kau tak boleh bayar bulan-bulan pun, bukan brand tu nak bagi diskaun kat kau, kau tetap juga kena bayar bulan-bulan sendiri juga. Betul tak? Motor tu rosak, still nak kena repair sendiri juga nanti kan. So itu je lah yang aku nak sampaikan. Sementara nak tunggu CBJ ni datang. So nanti apa-apa nanti saya sambung-sambung dalam video esok lah. Hari ni rasa memang sampai di sini sajalah. And kalau kata ada yang terasa, ada yang salah faham, saya minta maaf. Saya pun malas nak berbalah-balah pasal motor yang saya pun tak menguntungkan saya pun, tak menguntungkan apa-apa pun. Kalau kata korang suka motor tu, korang sukalah. So kalau orang tanya saya motor Modenas okey ke tidak, ZGT best of the best. Tapi saya tetap sayang yang ni. Alright, Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI, dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be right solo, right.